Bunyi nak ambil dengki tanya, nah cara ambil dengki. Mana orang belah hendak dah jaya. Assalamualaikum nuku. Waalaikumsalam. Ku lura na. Hana bu nu lain pi. Bunyi lain belah hendak. Nyo nu tanya nak agli hati nu. Menanya lu nangai Malaysia, ikirim peng merosa 25, you belah hendak 20 you baju pun. Yang dah awak you boleh dia ingat pun. Kalau dah ngang macam lah. Itu si kemenan. Kali ke pegah lah kemenan. Ya, tapi hai dah kalah orang, tapi dia dah buat dah syahri. Pakan kai ke belah hendak alam si deti. Yang kai you peng itu 25 you dah ke dah belah. Ngon baju. Atau syarah dia. Ya, nak ambil dengki dia ada temayang. Dia jawab, dah awak you punya kapal. Banjaran ka ya kan munyongan tak mikir nak gebi lepas Allah akan udip hati ya dah tak mikir tentang kebaikan dan tentang kejahatan, tentang manfaat, tentang mudarat ya banjaran munyongan tak mikir handi katanya ya banjaran ada yang bro api payah tak fikir sih kan untuk bubun untuk tinggal. Betul. Ni sahabat Nabi Sirah Huzaifah Ibnul Yaman, seteru kemunafikan, kawan keterbukaan. Yang sahabat. Hana alam sahabat lain cukup halu Abu Bakar. Ya, halu tak iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi yang gejuk ilmu yang lebih si bab masalah hatanya Huzaifah Ibnul Yaman. Sampai dalam hadis sahih Huzaifah jedenging muka orang tamang syurga alam neraka. Nyan kelebihan. Maka gelar oleh sahabat Nabi seteru kemunafikan, kawan keterbukaan. Tekan seteru bengeh tak sifat munafik. Nah, seteru kelawan kan yang ke sitre seteru kemunafikan, kawan keterbukaan, terbuka manu mangoyan. Maka itu bilang lidah mulia goyan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri mukaffatan adirakan. Manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan, sedangkan daku bertanya kepadanya tentang kejahatan karena takut akan terlibat di dalamnya. Yang kekendi Huzaifah bin Yaman. Gimana maksud? Mandum sahabat Nabi yang lain kejak apa Nabi ketanya tentang pahala memandu kebaikan. Kiban pahalamu perang ya Rasul, kiban pahala abud ya Rasul, kiban langkah sabuh ya Rasul badaya abud, kiban ya Rasul itu pada kehendak ibadat, kiban duha, kiban tahajud, kiban terawih, kiban sembahyang gerhana haji. Kebaikan memandum yang ditanya. Sedangkan daku bertanya kepadanya tentang kejahatan karena terlibat, takut akan terlibat di dalamnya. Artinya Huzaifah ketanya kepada Nabi, kiban taturi muka munafik ya Rasul. Tetro ibadahnya balik je mecu kiban taturi. Kiban daturi orang balai Madinah. Ya, maka Saidina Umar gepakailah Huzaifah dari cipta gubernur kuate khalifah Saidina Umar yang kedua. Dia gejuk-juk Saidina Umar mandum iaitu gubernur nama urun saleh mandum sahabat, gejucik ba Huzaifah. Huzaifah kecil menang. Kecil menang. Ya, dua boh. Sabuh menang. Yang Saidina Umar halih di mayang. Pakah halih menang Saidina Umar karena ciknya kabutul. Walaupun dia kecil yang Huzaifah, goyan ko saleh, goyan awal jamaah, goyan apa, tapi hanya tak kirim kenan u Yaman. Kejut, dapat nanggrong Yamannya laga awalnya. Tipuru goyan. Ya, saleh. Tapi munyo tak peduk peng goyan habis mesti ni peng nanggrong. Tapi munyo ngainang yang golampo sikurung kamu balik tadi. Yang keturi le Huzaifah. Ladang tak kirim kenan hanya tak kirim nyan. Pakah hanya tak kirim nyan, nyan munyo inang hiji tetap itu. Tapi munyo peng habis peng-peng dah ya, peng-peng roh, peng biji dah. Yang curi Huzaifah, hanya tak kirim kenan, payah tak kirim kenan. Ya, maka dia gecik dia Huzaifah, Saidina Umar hali kita banyak. Karena ada saleh ladong ancungnya. Ladong ancung je. Dia tanya mandum-mandum nyona yo. Mesti tanging draw dia nyona, dak ada mahan tak semikir. Ladoi dah nyong ngampeh handi je, tapi nyong ainang golong po sekurung bekat je. Ladong ainang hadi je, ngampeng ina yo dak tago dak raw dia. Ladong ina yo peng hadi je. Inang merah je, tapi nyong pangkat. Tak buka rumah kau dah YouTube draw dia. Ya, tipu nyana. Nyan wate ka tipu nyana tak jaga ada. Di mana jaga? Berarti yang terputakan raya tanya masalah nyan yang ternyan tak jaga abu habisan be na celaka dan tu. Ya, berarti tegak kena menikah tetap di jalan nikah
Orang tak usahakan, iaitu nafkah, tak usahakan jelami. Ya, di mana si dia ada baju? Ya, tak kemah Allah. Ya, pakon, karena bak tak tempukan je hala je. Ya, bubai kenang harum bak tak tempukan. Nyo kekeh iaitu budak kun le nyo payah tak jaga. Dah yang tiga, nya mandum dana yo. Nyo tak tanya nyo mandum payah dah pegah na, mah ana payah pegah dari mati. Gero mandum. Nyo mandum tu. Nah kelemahan ke dia kelemahannya tak jaga pegah na. Nyo mandum dana. Lah dong babat tanya tu cara lain. Yang menyona ilmunya baju tu jauh. Mandum tu. Tapi dia nak ilmunya beda dekat-dekat kau kat dalam neraka anda. Ya bilang juga dia. Ya ilmu dah teri ilmu dunia. Dia tetap tafsir mandum kena nang bro. Ya yo kata Allah bukan. Dia tetap tafsir mandum nang bro. Hana yang betul. Ya maka tak jaga habis-habisan. Ya dia kita nyo kan. Yang kekene berak. Karena menyoy itu budak kulik danyo ati haudip. Ya hana semikir. Yang kagakun bak danyo narumoh syaitan. Ya, maka dalam hadis yang lain bukan semikir sabah dodi lebih gon ibadat titun. Juga ada kelebihan semikir. Lagi orang susah, orang cobaan, orang berangkat pujud, roi mata, nya hande teruk orangnya. Nya berangkat sawaje orang. Kena orang teka beban ke berat yang ceram roi mata ke. Nya hande teruk orangnya. Karena rai matanya itu bi. Tapi punya orang pikiran dekat datang pikiran di mata hai dia nya rebah teruk. Tapi dia bela mutebit di mata. Bujit menyong hatinya dia tak juga. Pakon i mata hai timru karena hati ke. Pakon hati ke karena le dosa. Pakon le dosa karena cinta dunia. Pakon hai tim tebi mata karena dia tak jual natijah mantek cinta dunia. Dia tak puas sabo-sabo hai tim roi mata karena ke hati. Hati ke karena le dosa. Dosa le karena cinta dunia. Menyong cinta dunia hana le dasar. Maka dia tak bilang, hai timro imada karena itu cinta dunia. Yang puji urung bagaimanapun cobaan, bagaimanapun pemikiran, asal ikutnya iaitu roi mata hantu teruk. Harbah tu. Tapi hana roi mata, lain minit di tengah pikiran ke, dah surbah. Dia tanya beroi mata. Beroi mata. Bujuk sejati mandum. Je kinang binang sejati. Je gagam bagam sejati. Bebas kai ke leurinang dapat je drone himrua bang. Ai danyo kata ngingi. Puplung motor tu tiang dah serip. Ya bangai yang bawa din ni. Ya urusan ya. Ya, bedanyan. Yo ada bati taban ti kan, taban ti mandum tu. Me baru baju ikun ni rumah dekat kan dapat ke dia menggulung nang rumah. Menggulung nang dapu. Nya ana tiban ti be putun. Ya sejati. Menyohana sejati itu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar. Habis hurung. Kana seribe ke baik lawan sirau. Ya. Sampai je menyatakan ke Sayyidina Ali, takkan ke Sayyidina Umar ni. Yang seribe ke takkan dak kim. Ya. Kita nya dah jauh biru na orang nging. Ka ada yang nautang ngelong nging long. Padai ganteng nging ka pengeh dah yo. Nging mantang. Lang na habis peng di bayi nging. Padai ganteng nging. Yo tanya apa gol hati. Maka dah jaga sama-sama, ya kan antara lagi sanyo dah pegang. Maka artinya nak udip benar semiki tentang akhirat. Oh ni Allah berutu dan bahwasanya lalai itu pedang syaitan. Maka sangat siksa bagi barang siapa jatuh atasnya, maka takut olehmu daripada lalai. Karena bahwasanya jadi daripada lalai itu 9 perkara, yaitu kasih akan kemuliaan dan kasih akan kaya. Tak pupah dia. Berarti dah jauh simpulan. Maka takut olehmu daripada lalai, karena bahwasanya jadi daripada lalai itu 9 perkara. Buyo dah ke lalai, sebab pegah lalai benar rumah syaitan. Bujuk menyona ilmu ya akan musurut tu, musurut nyona but lagi akan kau urang. Ya, menyona tak apa akan kau. Yang bujuk menyona tanya wajib nafkah, wajibnya wajib. Dia 3 hak 3 tak apa kagak dah. 24 je tak apa. Ya kagak tu. Pakon kau tu lantaran habis-habis nam pegah masa. Ada urang di mana seribe ke suruh. Bang kagak but tinggal di guru tu. Ya. Hai guru tu jadi tahan mendangnya. Ya ya. Betul. Tapi pas seribe, itu enggak ada. Ya. Urang sih.
Nyon tu pudakun hameh yang karap puasa, tak setel masalah puasa je. Ya, nyo sabat batu puasa dengan batu pahala ni. Nyo batu pahala pi cukup ni. Nya hana awak pegah apa? Nyo salah anda. Nya bati pun tu, hana awak pegah kalau dah pegah. Urang dengar urang pegah saban. Tanging tak dapat betul tu. Nau betul. Yang punya baik ke ngah bati. Lalong ngerebak cindo awak inang yang bati. Nya peringat nah. Dah punya tablo, tablo, hanangan dah buka puasa. Tablo, muka cindo ibu di. Ya, nyon tu akan dah pegah. Yang punya saya kata depu ni, baru dah putih belah. Lah dah hanam dah depu, gimana dah putih belah? Ya, dengar. Batu puasa 10, batu pahala 5. Batu puasa, hana puasa dah hana pahala. Batu pahala, puasa hana, pahala hana. Ya, nyantik wujud. Masalah putih ni lah ya, kaib dah putih macam-macam. Dah bedun tu asal kata depu boleh. Tapi yang ada depu, payah dah bedun. Masa depu dah gimana dah bedun? Ya, yang tu orang seneluh hamil yang kait tamung puasa, yang tak pun kan tak pelingkung. Ada kan dah kunyo, tak nyon tu tak pudah kan tanging bagi kitab lain. Upah dah surah yang bah puasa. Mudah-mudahan dalam bulan puasa terjaga baju siapa. Jadi gini hak terjaga, red depu. Yang kata depu boleh. Berarti hidahnya haid dah jaga dah. Yang dah depu yang kada depu. Sebab lidah dah jaga dalam belum puasa. Dah ju. Yang dah buka puasa yang melasa si macam tu. Lurung lebuh pun kada pegang. Lagi ni. Yang ni lain. Gede ya. Oleh yang ada dekat je nunggu. Malam tu 2 minit dia yang kenapa uji lom tanggung. Nyai nunggu baik kau. Baik buka rumah baik ayu turun ni. Yang tega ayu turun ni yang mandu hantar puasa. Mandu banyak kata menyuruh buka lagi sayang. Yang anak pun gak tanggung-tanggung yang muda. Người tanggung je tetap batu puasa. Hai ka dah buka. Belum tu kata yang tu dah buka yang dalam bab iaitu budakun rap puasa dia tak pegah yang baju nak menjaga baju-baju dia siapa. Ya nak. Nyo tanging nyo be tu 9 perkara menyo lalau. Iaitu kasih akan kemuliaan. Ya anu ya. Galak kemuliaan. 3 2 icum jaro yang umuri. Anak kem ni. Nyawa kan Allah, 3 anak icom jaro, 2. Cici pi beban di rumah penuh kaki tipu ibu rumah itu tinggi tu. Ro dia pun. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya kan aja. Kai kau yang kata terus. Ya ni, yo kita yang boleh ni me. Bena baju kekurangan anak umur dia macam tu. Mula murinang je kau jaga kekurangan. Punya urinang, mata urinang gang gureh inang dah pegang. Tengah hamil ni aku jai kurangan. Jadi urinang gureh pi hati-hati dah. Kau nyau rumah hamil ni. Kau jai dua rumah hamil. Andam dia juga dah cok jarum ju. Cok jarum ju saya. Cok jarum ju saya. Dia juga dah. Ni cok jarum ju saya. Oh, yang pan. Tu juga baru umpun. Ya, ban cara dah ni pegang. Nyo dia kita nyo nyan benar ilmu madu. Yang punya menyo kalalo rumah syaitan terjadi ju sekurang perkara. Pertama iaitu kasih akan kemuliaan. Gimana dah biasa mendau. Lagi dah pegang niat jabu. Niat jabu yang pertama adalah kerana Allah. Ya. Nyan pun kerana Allah. Ibu mulia hanai ibu mulia segani hanai tengaji ikram hanai hana masalah. Azai karena Allah. Yang kedua, ya Allah tetap menyai ulung itri tangan ranti yang muri muda. Tapi ulung selama akhirat ni. Karena menyai trun ia bela bodoh mali rumah ni. Na gure menumpang tu juga nyai cuma buah bodoh mali rumah. Nyai dah jopi hati-hati dah. Banyak dah pegang abang murid. Iji betul menumpang gure kai trun tangan ni. Cuma ia bela bodoh mali dia ubirun. Banyak dah buah bodoh mali juga gure dah trun nombor ni. Begini yang ada dia baik menan tapi je. Ya, baik kasih kemuliaannya iaitu pada kena hantelaman urus lain. Ya, maka dengan lalainya nyan akan teruk adanya adanya kana-kana pintu iblis nyan. Olian dan kasih akan kaya. Kasih akan kaya. Ya, begitu kita ulang kawan dia yang madu ladum bak murid dia lebih iaitu ilmu kepada Tuhan. Ladum bangun tu. Ya, dan abadi adanya berada memperhatikan. Pu kena terus orang yang nak pegah orang lebih naik tempat adanya yang. Nak mengebi oleh Allah lebih dia kan tak menterdekah boleh. So dia tu orang murid. Menterdekah yang kan tek kali berarti. Tengah hana je menterdekah. Nyan kan lagi sayang orang kan.
Yang tumpuk lagi ni mati boleh. Sang tua sampai akhirat sang tua. Berarti dah jawab kesimpulan yang berdekahnya hotel mereka kaya. Tengah hana ju jino padung. Terbaik ju. Ya, sabi-sabi ni nak pahala. Yang ada macam lagi nyo na je nyo ku hambu tu. Nyo hambu. Pajana ada mana? Pajana ada mana hana mu tak pubut punya. Ada aku pun anggapi rezeki lah Allah ke mana? Ya yang nombor tiba nanti tengah mana ju mana. Ya UBE. Ya balam pemirah ada burung tar. Yo tripe pada pegang urung muta. Nya urung itu kaya. Hai pu kaya budak. Ya kan? Nyamunan dan pegang. Maka kasih kekayaan yang menyolala wadi. Oh ni alam ya dan kasih akan kerajaan. Ya galak kerajaan. Galak ke pemimpin. Ya pemimpin galak. Ya danyo hai dah pubut pak pemimpinnya nak. Mele dah iaitu ke pemimpin rakyat datang pemimpin rumah tangga pi najru kru dia yang ada pubut. Ya nan galak ke Allah selamat sampai be dah bimbing perumah dan aning tu yang banjaran. Kan baik tapi kait pemimpin sabar-sabar. Dah tak boleh kau payah tak jaga alam lain. Dah tak boleh payah tak jaga lain lam. Dah tak boleh payah tak jaga lain lam. Ya, ban yang pergi dengan lalu hati tanya idamong. Orang yang kasih akan pakaian. Ya, pakaian. Nyo ketika ada pakaian nyo ke urinang ladom tah 620 bo. Tah 620 bo. Ya, kiban ja ba kaurim kawin nyo tah ba. Ja ba uri ba kauri itu buting nyo tah ba. Ja ba kauri jurung nyo tah. Kauri blang nyo tah. Dia mungkin ya baca tak apa kau asal putuhnya Malaysia kau nya negeri. Kalau putuh lalu kan tahu dong. Oleh belum dah kau hanya kena itu bayang ya. Asal kau hanya kena itu bayang ibu tu asal kena itu bayang kada puduk silap dah cok silap gop. Yang kejino ni dah silap karetnya. Berhi bacut hi iaitu tapi yang urang carang ni itu punya. Nyan 20 ribu tu. Ya kalau rojo nak kerek-kerek kamu tu cuma anak punya behan nak apa ke silap goti. Yang namun lu pegah itu pakaiannya lagi danyo ketuk orang tu. Ya nak gebi pahala Allah. Nyo lagi ada sok jum. Sok jum nyo ke wate. Lu tanya tu sok jum ke wate tani. Nak hilang laga? Hana ne. Sok jum ke wate tani. Gebi pahala Allah. Nak hilang laga? Hana laga agero di mendong. Tak sok jum tani ke laga kan ke wate. Hana pahala. Yang puji danyo bucarang ni. Innama amalu biniat. Ya, banjara. Tak tahu jom tani ke wate lagak hilang. Tetap bagi draw de lagak. Tiga ke itu dah kena tak tahu jin ngai batinya. Nah, buka mana nyo yakun yang dah turi. Ah, je. Nai tunah pakai jin kena olom. Ya, tunah tini tunah Nabi ngan perak. Tanya pegah alamnya nyo yakut, jombong kristal. Pulau. Ya. Kan? Ya menanda ni pegah. Le tanya yang kelagian. Ya baca dalam laki ba Allah yang pakaian yang be semata-mata iku. Ya ku iaitu selamat dunia akhir. Saja dah. Ya baca selamat dunia akhirat. Yang lagi pakaian itu tajak-jaknya 6-5 buah kaja. Dua dalam 60 buah. Ya menan 2 buah pihak mungkin. Ya bang golom tunyo kata cok je. Ya, yang kaji menang tapi be menang dia ada urinang dia dah pegang. Yang di dalam dia tuh 50 bo. Asal kena macam re kena nak pegu. Ya. Hanara. Ya, badai nai hanara. Nya mubadir. Ya, hana sayang Allah. Yang puji adanya kasih pakaian menyokal lalai adik, yang adanya na. Orang yang kasih akan isi rumah. Ya, isi rumah lah. Ya, isi rumahnya urang agak minang termasuk nyobati bekah bangai. Tumpak dia nagot. Kursi jamu kan 5 juta. Sadu gop du. Yang kena bangai tu lah bahasa dia kecil. Ni macam kira ni kan? Ya, banjara. Padai tumpak begot hai kan begot dah mewah dah begot lah baju ni. Ada teta grup itu hana ada tu som lain boh hidup tetap nada. Yang dia berarti yang mun itu dawah-dawah 3 dawah perih ba urang kaya. Ya, nungtu pidong-pidong melong grup dah tanya hantar grup rumah ron. Urut melong grup ah. Nya kalau buka ya Allah. Rupanya ada boh hidup dekat sagai. Ya, banjara kan. Yang mun adanya ngiyul Allah tapi be berlebihan kan. Ya, berlebihan be. Yang punya menyo tak cocok kesimpulan menyo Allah nyo sagai nyo bu mewah.
Kan mewah dan dia pegah bersesuai je baju ni. Tak ada ini kagak pi pahala baju-baju makanan nyo ge. Nyo mahai macam baju masa dan apa je. Ya banjara. Yang namun ni tanya beg ke gom. Ambil ke gom. Baju tudung tu. Buka tudung. Anak sayang tu bodoh lagi urang nama motor lagi anjing ba. Jaboi motor. Oh abangai. Ya. Tak aja nak motor tinggal lagi dia yang darah. Ya, banjara. Bek sayang ke harga ngam tubuh. Ya, nyo hati-hati dah yang mandung. Saya kali hanya ba itu baju mat Honda. Nya ke bangai dia. Padahal Honda nya ge yuli Allah itu baju mat. Tak ba nak pahala. Lawak li kada ke bahir rumah. Hana pahala. Ya, banjara. Nya isi rumah banyak bek berada biasa mandung. Nyo kita temu buat urinang, nyo temu urinang tumput dan payah dah pegah dengan urinang. Ya, biasa mandang. Ya. Be ada pantu tring. Ya, biko nyo agi abati uronyo long kitih ada pantu tring ale dengan mandang. Ya, tapi nyo tengok timbun mereka. Nya ada itu budakan aspal tu umbi dengar tu. Ya, yang beda ina beda mandung ni. Nya nak beda. Maka tepi ju tu hanpah ni. Kak benar kasa ubi tu. Betin tu mana dia dah pegah kesederhanaan, tak pegah turutkan hina. Tak pegah ke Nabi, tak budak Nabi pelupa ke rumah. Ya, betul. Ya, Rasulullah. Yang namun dia katanya musuh cinta beratat ke pegakah rumah, nyo lalawati. Ya, lalawati. Biasa macam. Ya, kan orang yang nam kasih akan punya. Kasih akan kenyang. Ya, kenyang pergi tanya menurut perut tu. Di perut danyo peluh bawah berurung 25 yang gula meraan lebih hanapu. Mana ya? Yang punya ukurannya itu uronyo baju makanan itu beg kenyang ukuran baro tu. Lada urang itu ubud palung yang urang Aceh kan. Baju urang ni lada raya palung. Asai beg reon ke sagai. Yang tu ada lambat puasa ni ya batu pahalanya payah tak jaga. Ya dia tanya mandum tu payah tak jaga. Yang kepujuk dia itu pada kon menyo kasih akan kenyang nyo hai ibadat dia. Ya, hai kebaikan dia. Kai ke dia mantu mule dia draw dia. Yang ke ada orang grow up kan. Ya, macam maka tak jaga dia. Ya, maka Rasulullah bergizi makanan tapi halal. Ya, tanya payah tak jaga bergizi dia. Tak jaga. Bergizinya kan makanan itu mahal. Nyo lagi nyon kuntu 3 debo dia. Orang rondok. 3 debo dia. Kan nama hai orang belum bagi cuman baik apa gah hewanya budak apa ngam apa yang nak ulat boleh pun ngam apa yang punya salah yang balung ni wah ngajar orang boleh boh pucuk berganji dengan darat apa jauh siapa nanti yang budak apa lagi awak jipon yang nak ulat ayo manda mama orang rondong ya kemang yang muka dengan ulat boleh ya kan menanti nah ya tu si kenang bacut bajarakan bergizi guyu oleh Rasulullah hanalau yan banjir ape kenyang beradat orang alam di antara sekurang lam dan kasih akan tidur tidur menyo Imam Ghazali pegah walaupun konya hana kepubut 20 per saat si orang malam yang bagi leh 8 ke 8 meja rezeki 8 ibadat kita kira tanya iaitu ibadat sembahyang si orang malam 5 waktu 55 minit 25 minit ibu Quran talin kebaikan talin jak bu jonyo kan ya tapi tanya le mendar rezeki dia pecun lepas 6 demung orang malam mendar rezeki pi 6 demung tan dia wati hai ta do amita do kero no nah rezeki lah ya ni kada air lah ya tu rezeki ni ya bandar jauh ke bulan ya kan oh ni alam ya banjara ka nya ada bele ta air dia apa je nang gak lam yang mandum yang ni mandum tu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nyo mandum tu yang tak jaga kan nyo tak jaga tak dah sebab nyo sunnah Nabi hadis Nabi lo yang pegang musuh nyo dalam bulan puasa 2 roti ya bajra tapi orang ya dalam bulan puasa nyo ada kan bulan puasa ada abati ada dol madu nyo nak masjid baik da'i le subuh dengan le asar walaupun tak menjaga malam kan hanya hina penyakit menu-menu nak tak menyobro yang si tengok 8 gaji dari kadar segala ada bulan puasa tengok 8 tengok 10 tengok 10 tengok 11 tengok 12 tengok sah beda salah tu dengan ihlam
poh sa ilom poh dua poh le poh put beda hasa. Yang ini kan iaitu beli daih dia hasa. Tak duduk. Sampai tak jauh dia tak belon tu ada buka makanan tengah ngabe dia buka. Hai tak ada muda orang. Ya, tak jaga dah nyo mandum. Tak nyo menjaga malam. Subuh dah dengung. Ya ada berkurang nyo tak jaga karena hinan penyakit memandum. Cuma bati dah nak tan kau beda kele hana lu sama sekali. Nak tan kau le dah kau penyakit nyampe tanya ke kau. Ya kan itu segi lain. Nyo tak jaga dah nak mujurnya lu subuh dengan lu asar beda. Ya ju. Yang kusulang belum puasa. Kan belum puasa dia. Mandum perah Nabi. Nya hinan iaitu pada kena dia lihat asar ni. Nya menyo poh le jaga poh memang nak kira lihat asar. Yang ambil salah anda. Nya lu tak salah asar. Atau kata watai kalau dengar di mana? Dah li nya yang kira li asar. Orangnya menyo du ba meratib subuh tu. Bedu. Dengar tu. Nya nak kira dengar punya du. Ha ni dalam ni. Walaupun kau yang dok dengar tu. Dah ada bah orang yang dengar, tetap nak kira dengar. Karena menyoduknya mempengkui le ke dia ulang ni. Ya, maka tengok urung meratib walaupun le subuhnya hana kira tengok menyo gedu. Tapi menyo kau cok cang ke yang kira tengok. Ya, namanya tak jaga, nyo bi mampu tu kan mandum dia saban. Saban nak sihat badan, nak apa rukuk sujud, kesehatannya, nak ibadat itu pada diterima oleh Allah yang sempurna. Ya, kan nyo tak jaga. Kau bulan Ramadan macam. Itu dah latih je dalam Ramadan Oh, dah latih dalam Ramadan je. Yang ke Ramadan itu kata biasa kan. Berarti budakan ana lawi memang tapi tiga go berarti. Ya, tiga go. Siapa asal kata perbah le asal yang tetam kan? Ada ke lillahi ma fi sama ke ayat Quran kagak ada tu. Tapi yang tak dua nak kira dengar. Menanti barokon yang ke hidayah hitam malanga lu. Nyan ubina itu budakan nyan ubina je lu apa nyan lu nyan anu dengar draw lu tutak lu bacanya. Maka nak dengar lu dong. Te kena dengar uram dong bro. Nombor. Orangnya lu apa sahabatnya te kai sama dengan apa 60 roh sahabat lu ulang-ulang. Ya kebaik dengar tu boh. Ulangnya nyan pidang hino lam jiwa dia. Ya, maka dong jaga. Tapi si gagal menyoka dah tetap 5 minit. Nya menyuluh 5 minitnya lu tak grup ada ranjang yang beli dah you dong. Nak muju tidak jaga you tadu ujung. Ya, kan tadu ujung. Untuk menyo poh 8 atau si dengan 8 nyoronya ITB curung mesti di Bandauro si dengan 7. Berarti kadar segala poh 8 atau si dengan 8 kan kadar segala. Ya juga. Ya, juga. Tak jaya hotel nang be sagai lu subuh ngolu ata. Nyan saya hadi. Nyok hino tiga pegah kasih akan tidur. Pada Imam Ghazali geyu 8 jam nyan terus kan 8 jam. Ya. Gepegah ku umat nyo iaitu budak nyan kaget urang. Minta rezeki 8 jam. 8 jam ibadat 8 jam. Oleh alam kasih akan tidur. Oleh bagi tiap-tiap satu daripadanya beberapa budak beberapa cawang yang amat banyak. Cawangnya cabung ya banjara. Yang darinya long dah plah ya. Jailom. Yang punya munyo tanyo lalu ate si kurung atanya droi. Atas saya berah. Dia kata nya hana ju lega tu ju. Sahabat kan mata-mata baju saga. Yang kita berah saya kan kasih kenyang. Nyang kan ukuran baju biasa ya. Ya, ruti go beyo piabe we. Tigo beno kena waraya yang punya dah jauh simpulan nyo madum tu bo. Nyo hana salah. Asai tu pun tetap le makanan. Ni yang hana le. Kecuali kaidah ngah. Yang gonyan mi bi hana meruan bi tubuh tu. Bagi apa ti berokon. Ya, lu rasakan ni tamalangan 7 ke mulut 8 ke kisah maju. Hana reon me. Ya, kan asai ka mulut yang ka ladu mulut 14 kajak alung-alung. Untuk bandawa untuk bak rumah je 7 ro mabalung lom jalam lom. Oleh hantar lempo le. Bila lu buka aleh nanyo. Dalam baju le. Ya, buka baju le. Tutup baju. Tapi hana meron pi be. Ya, bandar ni pegah ya. Tapi menyoka berana. Cui ya bajara kaji yang ka harum le pun. Oleh itu sampai-sampai tinggal kenyan. Beli makanan bela dapat ju tapi putega dia. Dengan sebab BU dapat ju putega dia. Ge Nabi katanya, saya ni anak kurma, anggur, lemon, susu kambing asli, susu lemon asli.
Dia orang pendakwah orangnya. Asal dia tu mau hilim mau. So begah ini. Bega kau punya bahai tembi itu tu lema. Dia tak begah lain, beda begahnya dia itu tu lema hilim mau. Ya, ini dapat turun nyoga yuli Rasulullah menyohana ado menyohana ado istilah doktor pihana tapi menyo istilah orang Aceh takut iaitu masalah bayinya. Maka menyohana bayi dalam adik betul 2 tahun. Ya, ni betul 2 tahun. Kan orang pi itu tu lemo itu tu kameng hi kameng. Ya, nya kalau dia pengejeknya, ada Nabi tanya keperah. Malah mukjizat Nabi gedanya iaitu bak susu kameng hanalom na ane gemak Nabi tanya mui yang kelebihan. Maka urung-urung Arabnya makanan iaitu ubun yang makanan ataupun iaitu pada kehanala. Tapi gizi dia susu kameng asli, susu lemo asli. Lagi tanya orang Aceh. Yang pergi dengan Arab kedua ayu orang Aceh ke makanan. Maka kat mana ni mana udun. Oh ni mana kampung. Ini mana-mana putihnya, naga tahi dia. Nampak mana putihnya 5 euro kau bina. Iya, udah anak je. Anji. Hai pula hai pulau yang mengai dah je kubah dia je. Ya, saya naji datang. Yang lagi tanya dia, cuman dia hanapan dengar dia tiga paing. Ya namu, mungkin kata jawab abu belah-belah dia. Ya hana ke pun api, ya hana ke pegah ke na tu. Mai dah yo tu, rele mungkin saya baju lain. Ya bukan dah minta macam tu, dah jauh orang pun ni mana yang kau minta anjing lah. Ya dah pegang ngang ya tu buat dia ke dia puji dah yo. Tapi hana. Ya, ada nama nyanyi hanya. Cuma menyonya lu nak beda apa cu? Nak beda apa cu? Menyoba ilmu kan baca. Menyo tak pulau nantau yang tetahrim. Hana dawang nawar yang naji. Tapi engkau kut tabah empang 5,000. Engkau kut kananya kan manfaat kepada dia. Ya, kena kakak hali engkau kut. Masa tawar jual dengan bahasa jual beli tahrim. Mami lagi. Dia tanya ini unta. Mami lagi. Ini lebah. Ya, yang ke nak naji ini lebah. Anak. Nah, Yohana yang ke kapal ladong kan tapi lagi orangnya riba ikan orangnya bunga ikan tinggal peluncur nyo ada yang tha yang tetap thabannya ya menanti ladong nyo tak kira kan haji tapi ladong nyo jong si kan haji nyo lagi na perdayaan yang kerung kena dalam kerungnya ya dan betul dah kun padai nan kaji pajau oh lian nang ule karing ubu karing haji dah pergi tu naji si tapi dah hukum puma. Ya, benar. Berarti minyak yang lebah kan? Musuh memang kon naji ya. Tapi minyak lebah tang kon Kon ni. Yang ke yang mana? Kau musuh tak kon ya. Nyo bahasa le dah. Ya. Minyak lebah kan tahu je yang boh je. Itu boh je untuk je kana. Ya. Kon ni. Ya. Nya ni ya. Kita je lam amal banyak. Maka seluruh dunia tapi hana mutuah aki Bruce Hana mutuah adik aki. Maka mutuah aki itu Muhammad Ali. Bila Tuhan mutuah aki. Bukan damai Islam langsung tumpu pada ni. Tanah hanya lepung lau dulu. Ya. Yang cina ke nasihat Muhammad Ali yang tiga. Roi mata. Cibangkan Muhammad Ali. Mereka bangai. Wadena sabuh rumah kada tak pegah hanau tu. Bangai. Langit kana bunyi kayak itu nak pencipta Allah. Yang jenis cira. Yang damang sukaan ya. Yang dah nak pegah. Yang dah pegah, yang nak pegah tanya. Pakan iaitu bina awak-awak masalah saya memang atanya dan bak nabi kita tanya guyu merenung. Ya pejut dah pegah lebih rusuli tanya bagi abah tanya. Karena ji sabah jeru ji seri beboh ji pegaut. Nyahinan ji hantalu. Di urang lain ke perunai gua dah sipluh, yang ke sipluhnya ulang-ulang. Dinya sabahnya bujut 1,000 boh. 2 boh bujut 1,000 je. Kalau 2,000, 2 boh bujut 2,000, 10 boh 10,000. Yang ban kelebihan. Tapi hang lebih mutuah. Ya Allah hana mutuah bagi. Dan tak melaki bah Allah orang-orang yang le sosial kafe bu mutuah lagi. Termasuk yang pati roti yang so nang tun rumahnya gunungnya nam-namnya medicine-nya tak jauh rumah kuri selama. Tapi golam idam Islam. Karena hidup kepegahnya hana manfaat kafe sedekah.
Apabila tapi nak kebuah ni Nabi, apabila iaitu kafir oleh mereka akan merumpak hidayah Allah lagi. Amin. Ya biasa. Karena kalau tak. Tapi yang mereka yang nampak. Tapi takut iaitu mutuah lagi roh hitam Islam. Yang bangkai nama ka selamat. Berarti mia kai tamangnya Je terkah yang je je. ka berbukti. Ini anak ti anak maksudnya. Oh, anak Tahu ke? maksudnya. Ya iji urau ke nyan ju iji. Oh. Kan yang nak akan selamatnya. Ya. Ya bangkai Islam kan selamat. Ya, Ya, Hidayah, hidayah. hidayah Allah. Sebab orang ladung dalam kafe letak sosial. Ya. Dan menyatakan mereka hanya orang kafir. Sama nampak ni. Tapi ke orang yang kasim tetap gegerok. Ya, ban. Hai tanya mesti hijau nyan. Apa yang hijau pen kalau juta kan tetap dah grup. Ya, mana ada pegang kan? Ini hanampan dengan Allah. Tetap itu hanampan di orang yang mukmin nyampan. Dan ini akan manfaat nanti menyuruh mendamung Islam. Ya, karena lihat urung-urung yang mana akhir mati arwah mendamung. Mami tak cok pen kafe je. Jeun. Je dah. Walaupun je buat ni je diskotik. Je teman be hari melantung lagi nyan putakeun nyan blasteng nyan pajak kan urang ape. Ya. Tapi ini kan dan soi pulau boy. Pulau mi dana. Mi makan roti pulau. Monyo langsung dari je hanya si akan mewakili hati dan nyawa. Maka kapi diminyan yang balik blasteng nyan kan berlaku hukum Islam je. Ya. Ini sipu yang hendak berlaku sebagai penyembahan. Ya. Yang lain berlaku menyoci-mencu kau tahu. Ya. Munyo Medina iaitu munyo kalim kawin rajam, munyo hana lam kawin jilid terto ka berlaku agi orang Islam. Ya. Olehnya hanjit nyantik nau ku. Ya. Hanjit iaitu berdekan mencela orang yang beriman. Ya. Yang payah bayu belateng. Yang belatengnya hana dari ibu lantu. Hana dari pulau asal lantu. Ya, pulau makanan tetap makanan halal. Ya. Ya awaknya nyan bayu kan munyo tadi hanjit tercok si tu. Nanti tetapi Islam kajinya ya wallahu alam bisawab punah perayaan. Ya hinan dan lagi sabda Nabi hinan. 20 ni baru tamang lambab elemen tu. Berarti Punah perayaan bayi yang kuang ngebut atau hana. lagi hadis Nabi nya berarti mesti hana takun dengan Arab, takun dengan Indonesia tibanya punah tabah. Manfaat maksudji iaitu Arti ji. tak perlu nak orang kan. Ah. Lebih pahala dari Allah. Tamam menyona tak pegah matan ke lebih halam. Musuh. Tak pegah matan ni musuh lam. Lebih halam. Yang lagi ada apa-apa yang min orang yang hana takun an. Tak apa-apa itu innama a'malu biniat. Hana kecau hadinya dari tungkunya tu kira wayak le tungkunya mana. Nyai le musuh ke ahli hadis hanjut. Ke periwayat apa je Imam Bukhari ya. Paling sahih hadis dengan Imam Muslim. Karena orangnya ni we sabo han tinggal. Ya. Olehnya gecok hadis ba orang tegedi dua gecok ke mesin. Nya hanya pakai le. Gadanya ba orangnya pegah pasal jauh. Yang ban sahih Bukhari Muslim. Jadi yang tersahih hadis dalam ahli sunnah wal jamaah ataupun mazhab yang lain iaitu Bukhari Muslim. Yang kedua Bukhari. Yang kelima Muslim. Yang keempat baru Sunan yang nak. Ya benar. Mesti ada dua ke Bukhari Muslim. Sebab EQ yang tiga dekat. Tema menyoita yang badannya so tiga EQ Imam Syafi'i. Jadi kamu jitahin betul lah. Ya. Dia pegah le Imam Syafi'i, tablau kunyit, tablau bawang, tablau minyak, tablaunya tablau. Tirdo pun pegah Imam Syafi'i, Pak Imam Bukhari langsung iaitu berdagang kejak aku dia nak payah tulis. Tapi dia dro kena gekun le Imam Syafi'i, nyoci pegah sama sangka, nya hanja Imam Bukhari. Maka gekun tu je mazhab je mujtahid mutlak. Iaitu aduk Quran dengan sunnah, itu bid hukum tabah hantalah. Yang hinan kelebihan mujtahid mutlak. Mujtahid tarjih macam Imam Rafi dengan Nawawi di bawah mazhab Imam Syafi'i iaitu ba mutlak. Getarjih aba Imam Syafi'i kan. Nanti dia ada apa yang dia yang aba abu kan. Yang mana. Kenapa kan Imam Syafi'i dia hanya mandum ju. Dalam Quran pun bawah fardu tu. Pun bawah. Pertama itu ramka. Kedua arah jalan orang ke arah sebagian udah yang ini fikirlah perlu usahakumnya. Yang kedua iaitu rahaki automatik. Sedangkan niat dan tertib pai di pala hadis. Nyari mungkin olehnya ayat mencampurung dua boh. Ayat macam dua boh. Contoh ayat dua boh mantang tulis orang yang dua boh. Contoh yang dua boh, urinang apabila mati laku wajib mengidah 2 tahun. Yang macam tulis ayat. Dan tempat dia ayat urinang mati laku wajib mengidah 10 bulan 10 orang. Bangkana ulama mujtahid mutlak je mensau. Nyo nasih berlaku hukum. Je nak berlaku. Nyo dah baca mandua nak pahala. La ikraha fi din.
Nyan menso ayatnya. Berlaku iaitu mudahkan tak baca pahala. Tapi hukumnya nak berlaku. Nah ayat lain. Serang mereka hingga mereka yang mengucap dua kalimat syahadah. Ya, nyan ba Imam Syafi'i dia ada yang mandu. Oleh yang salah lawan 10 hanya belum. Salah lawan 2 hanya belum. Yang menulis ayat mentang 2 boh. Salah lawan 2 hanya belum. Salah lawan 10 hanya belum. Salah lawan 10 siapa? Sampai dekat-dekat. Salah lawan 2 kena yang. Nyo ke salah lawan 2 kena yang. Saya kaya belum. Mamrosa seri pe bijaro. Berutuh wa bu be mati. Hai dong 2 kaya belum lebih 2. Tapi punya 2 dah belum dah syah. Sahabat punya 10 ke belum dah syah. 11 kaya. Nyan du mantang tulis ayatnya. Dadom nam tulis menoi ke maksud meneh dadom meneh maksud menau. Dah ayat nam tulis berlaku hukum mendang. Dibaca ayat 6 ribu 666 ayat. Hana ayatnya. Ayat itu rajam urang inang apabila kana suami kana purma iaitu dalam nikah yang sahih berzina nyan wajib rajam. Hanam tulis ayatnya. Le jinau. Tapi zaman kan Sayyidina Umar nam tulis ayatnya. Nak baca oleh Nabi. Hana berlaku hanam tulis ayat berlaku hukum. Yang buat mujahid belak je ni adung. Ya, cadang tak mujahid mudulak dia ke mudulak yang hana mekair dia bukan mandum je ke. Ya, menan dia kena nyung. Maka Imam Sayuti nak pernah tiga lon mujahid mudulak ke. Hujah ada sirah ulama iaitu besar yang diangkat dengan Imam Sayuti. Uren yang drone pekah mujahid mudulak, alung tanya sama pertanyaan yang tanya. Bum gemung, gegli. Gurui macam malam. Ya Allah, pakai long lepah bahasa. Kena menjadi belah hanya. Tetap jud. Ya. Ayat le dari benar tu 66 ayat kan ulai madum. Hadis madum na ulai. Gaduh ulam itibit sama hukum. Ya. Imam Bukhari dengan Imam Muslim ke bersapat sagai. Lagi dayu belah penuh bawang je. Dayu tagun itu kuah dia cerah hanya tu. Yang menang kira-kira. Imam Syafi'i le dayu belah ulam, le truk kena ulam, je ke. Nyok kiban. Je ke tagun. Masang ke kuah dia cerah. Kuah peli, je ke mandum. Maka kekenyan mujtahid mutlak. Nanti Imam Bukhari yang super sahih. Super saya. Dua orang Muslim Nabi. Sahih dengan Hasan Paida. Ya, yang Hasan ni Ayub sahih apa tu? Yang tu mustalah hadis dah pupah. Tapi yang mong tu yang palsu. Ya, tapi hana hadis palsu kan? Berarti riwayat tak? Riwayat nak ladong ke berai orang apa nak ke Nabi kan? Ladong ada anak ke Nabi, orang ji pasal. Ya. Dia hanya dapat teh dah dah. Mak Imam Bukhari hang patih. Masa orang hadis masa na Nabi. Tapi orang pasal tu. Usah lu bundung. Ya anggap pahnya ada perah hadis tu ada ro le. Kalau lagi tanya dabut jamun ke kai goreng masa ngawaknya mo yang kakek wal al awamilu. Kai dia punya masalah tu kau mana na bangai tu guna. Tapi goreng ni ya pai al awamilu pinnahu miadun. Ya bahaya anjur tidak kun kau mana. Ya karena apa kan hadis dia nyan. Nyan masa pedakon Imam Bukhari, Imam Muslim, nyan gok nyan pasal mantang urung walau hadis daripada Nabi hang bagai. Pojok nang pegah ada riwayat Bukhari mantang lebih meribe hadis gapai yang dia pakai 7,800 boh sangai. Lain sebagai kenangan udin. Yang dia hukum. 8,000 7,800 boh. Nyan tak jai gapai dia. Lagi Ahmad bin Hanbal yang Imam Hanbalian, mazhab yang put yang muda Hanbalian. Nya Hanbali gapai hadis saboh-saboh hadis riwayat hadis 12 rawi. Dibayangkan meribe gapai hadis. 3 tahun dia ke Imam Hanbali dan ek bak mujtahid mudlah karena ke kele ke Imam Syafi'i kata bele pikolong ijtihad ke hukum Quran dan sunnah. Maka Imam Hanbali 3 tahun dia. Ya Hanbali. Ya le ek gapai hadis meribe gaduk dah banyak. Maka jika mujahid mutlak yang menawan pedro Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali yang hana iaitu dah ke menawan 18 roh. Yang tu bijingkan mujahid mutlak. Gaduh yang mandu itu hukum. Orang yang tegadu Quran dengan sunnah, urang yang mandum tegadu Quran dengan sunnah, hana istilah orang yang enggak mensapat. Gak adu pakat. Hana, kedau-kedau je unang gini. Ana mudakara. Wala takrabu zina. Iaitu jangan menghampiri zina. Dia biji hukum ayat barang kasau yang pahada zina kafir. Hidup pergi ke ijtihad kafir, hidup pergi kafir. Yang keun ijma' lebih kuat Quran dan sunnah. Idanya dah pegah hadis. Haba manusia pergi lebih haba Allah Quran, sunnah haba Nabi pergi tiga kuat ijma'. Haba ulama kan igeser daripada Quran dan sunnah. Quran dan sunnah je ijtihad.
Ya, tapi dari ijtihad hukumnya satu mandum ke hana musapat. Ya. Yang bumi yang dia berah tentang masalahnya bersatu mandum sabuh hukum. Ya. Ya. Apa pekat walaupun anak kedua. Anak kedua apa yang kun ijma. Kesimpulannya sabar. Saban ni melanji David. Menyokan saban kilap. Ya, gila. Ya kilap kakak ijma. Ya, ian je menang deh. Tapi menyo ijma, nya tetap itu betul menjaga kun dah syabza. Gekun iaitu kafe. Gekun menang karena nya te geduk sirau ke itu hukum nyong. Quran yang tu nah hati. Ya. Yang contoh kita tanya lu buka wala takrabud zina. Ya. Ulama lain mesti Imam Hanafi lagi yang itu hukum. Imam Syafi'i lagi yang itu. Menyokai dia lain hukum kalau ijma. Contoh pak Imam Hanafi buah-buahan kurma setiap di rumah Allah mandu aja tegur. Sedangkan Imam Syafi'i yang kita coba kurma pedakan buah-buahan kurma dengan anggur. Mbak Imam Hanafi itibit iaitu ayat Quran ubena iaitu tumbuhan asai itimoh dalam rumah Allah aja tegur. Timai Imam Syafi'i punya nyawa kecok nama Imam Hanafi punya Imam Hanafi na ayat sih. Imam Syafi'i bina ayat yang hadir. Manduah nak salah. Manduah hana salah tapi sedangin dia pedakan mbak Imam Syafi'i kuatnya. Ya. Pakai kuatnya menyo ke kun Nabi katanya ya Muad bin Jabal jauh Yaman cok babuhan kurma nganggur boh 50 boh timun boh tin tak yang lain hang bicok. Yang bicok itu kurma dengan anggur. Berarti ayat benar taksih le hadis habah nabinya. Berarti tibit dalam buah-buahan kurma dengan anggur. Maka ke Nabi katanya ke Muad bin Jabal petinggi muajimiyah di antara sahabat. Anak jamin dalam surga tapi tidak jamin. A'lamu ummati bil halali wal harami Muaz bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram Muad bin Jabal. Muad bin Jabal imamul ulama yaumil qiyamah. Muad bin Jabal pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Bagi ubena ulama sahabat, tabi'in sampai akhir zaman di bawah payung Muad bin Jabal tamang surga. Muad bin Jabal karena dari jauh zaman dia Rasulullah dan tanya ini cukup jarang Muad bin Jabal. Maka tentang yang halal dan yang haram nyan goyan. Tapi sahabat nak beda-beda apa tu? Ya, lagi lebihan. Kelebihan lain. Apa je sejarah dan melaki Allah waktu kita baca belempang berselamat. Baik mu rabung kena. Karena mesti tak pegah salah je. Hana depu iban sahabat kedudukan. Ya. Mutalha dan Zubair belah iaitu Aisyah Ummul Mukminin dalam perang iaitu Jamal. Tapi ini panah dia urang hanaga. Ni Sayyidina Ali dia habis perang Jamal langsung iaitu semana urang mana belah. Semayang mana belah. Ummul Mukminin geyuka geduk kuda iaitu berubah bepoh Ummul Mukminin. Kedanya ba Ummul Mukminin ba mak apa je nak perang lu. Bagi jawab imam kata anda cok darah Usman. Kalau cok darah Usman tolong cok mah 6,000 pemberon 6,000 urang pemberontak ulo teng jodoh hana dalam dah susu tolong ni cok kita. Ya. Oh hana tu kan hana ka salah jalan lu. Ya. Betul dah. Maka gekun iaitu budakun li Ummul Mukminin Aisyah anak ulung betul. Gekun li Sayyidina Ali iaitu karamallahu wajhahu Ummul Mukminin Aisyah iaitu isteri Nabi ke dunia dan akhirat tamang surga. Nyan ban ke sanjung sama-sama. Ya. Tanya macam ada yang belano dah takah je belah di. Ya. Ada yang belah di tak peduk je belano. Lagi tinggal solat nak bati ba Imam Malik yang kafi ba Imam Syafi'i kalau nyan ke kilap. Menyokan menang kilap menang. Tapi mana dua artinya. Menyo ba Imam Syafi'i kedua tinggal salat. Menyo tak ingkari baru kafi. Menyo hang kafi tapi dosa rai. Nah wajib salah dulu wajib punya anak pupuk buka urusan. Nah wajib punya anak pupuk buka urusan. Lu dah ngomong aku. Cuman nah wajib Sabi ada tahu. Tapi dia tanya punya anak pupuk sabi nak jawapan nanti. Nya urang menyo lega dah bertobat. Koh taku. Pegapan semana telefon pegapan sembayang dan nombak kubur yang beriman. Nyan menyo tanyo yang beo. Menyo yang pegah bunuh na wajib selalu hana. Puja hana man puron urusan mana dah. Itu hana wajib selalu. Nyan hega dah berdobat hai dobat. Koh taku baik semana baik pegapan baik sembayang dan nombak kubur kafi. Yang dua boh itu hukum kurung sembayang. Dan yo sama-sama ada mandung dalam laki Allah baik tinggal salat. Amin ya Allah. Yang nak tinggal budak kada sabo-sabo mendem. Pakal long perang. Siro masa Nabi Allah Musa, siro urang inang iaitu kenang zina dan hamil.
oleh kena zina dan hamil langsung iaitu dakun goknyan oleh iaitu melahirkan ban melahir gecu ngaki meninggal anian. Yang kejadian berzina hamil bak melahirkan gecu ngaki lelahir luar langsung iaitu meninggal anian. Nah tanyanglah pada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah, raya tanda yang kalau putra dasar raya datang ni lompega puna ke jalan taubat putra mai le dasar mang pega ada ganyan gekun le Nabi Allah Musa tibit baru maulung bege hambula Allah lun gekun de deuri nang ya Allah thau ke terima iaitu doa lunyo taubat lunyo menyukan ron Nabi ron hana kenang dasar hang terima doa iaitu budakan dosa lun hang terima ya Allah thau kena terima putra Jibril ya Musa pakan dah budoh hasa hamba lu nak ada pula kata nyanji saknyo hamil dengan sebab zina lahir ipoh anak lam lu lahir langsung nyanji tiga pupuknya membanding ju ji siri bega pupuk dadanya saboh leho tinggal sadung dengan siri bega ji pupuk nyok apa tanya tak maklumi sama-sama nyan siri bega pupuk dah terakhir tanya baru tiga tinggal sembayang ni taban Peti gagal peti tak keng tunggu mesti agak kamu mesti sembahyang puasa kurung. Hai berkelam dakwah di mana ada tung. Dakwah puasa tengok jogong kuri puasa 10 berjaga. Nyan hana dasya kata. Peti gagal kata hana dasya. Tapi kai berjaga poh limang tubuh ada sini dengan 6 royo. Kai berjaga ada. Hana ada pedah tak ihlau tak wajib sembahyang tentu. Yang namun kada dasya ile. Peti gagal hana dasya. Kata tidak di. Karena yang keng kata luar wate keng ada dah wate beda kata dengan ada lang wate dengan luar wate munyom mana sampai menuai kata pi tunai ada api tunai ya yang pijut ni kita tengok beli tinggai musuh tinggai si baju teh untuk tetap tinggai kata boh sakai dah jaga berarti tinggai tu sakai yang tinggai nanti maka tiga kun hidih dalam Quran oleh Allah orang kesayang oleh Allah yang pertama orang salat berserta jemaah yang kedua hal tinggai sembahyang walaupun hanya jemaah nyaman dua kesayang tuan. Cuma sogot je sobrak kesayang yang dekat beradik. Ya. Tapi urung yang hantinggai walaupun hana jamaah, walaupun akhi wate waya, tetap kesayang Allah. Karena dia bunuh orang raya datang oleh mengucap doa kalimat syahadat tinggal salat. Yang tanyang di Nabi Allah Musa lagi yang kejadian gepegah le Jibril. Nak tepu yang kata ya Musa. Nyanji puput adanya tiri bega kali di baru tiga tinggal sembayang dosa. Ya. Kiribai kali dengan tinggal sembahyang tiga. Sabar wate. Yang keban bagi memandum tak belakang Allah. Ya kan bubai li tinggal mandum dan man yang nak macam tak jaga tak tu. Ada orang ada positif ya. Naik tanya dia orang ada pengajian dia orang nyapu duha subuh tu. Saya ni beda ada wan kau yang kun ya. Baru ke dia you tak tahu you tidak ada tujuan sembahyang duha subuh yang tenang dia. Kan nang be ya. Ya baca atoi dalam rumah. Karena bunuh kahek malam lo, ya badan dia pegang, kadu, tapi tetap wajib sembahyang. Kapan yang jaga? Nak bunuh, awal mendasyah le, munyo hana bunuh, hana dasyah. Hana berjaga Allah kena wate dengan, ya hana. Kaza ada sembahyang tetap, tapi hana dasyah. Jadi nak dasyah. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim